Kerja susah, kita memang tak boleh nak pilih kerja. Kita sekarang kalau gaji, kita tak tengok sangatlah gaji. Janji saya dapat pengalaman balik. Nak collect pengalaman balik lah, even gaji bawah 2,000 lah. Biasa dia nak pengalaman kerja kan, tapi saya tak ada lagi pengalaman kerja, so memang susah lah nak apply kerja. Even macam kerani sekalipun nak pengalaman kerja. Tapi kalau diberi gaji yang rendah sekarang ni, adakah anda menerimanya? Gaji yang rendah, kalau boleh biarlah sepadan dengan pendidikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati para guru, rakan-rakan serta hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita ke atas Hadrat Ilahi kerana dengan limpah mulianya kita dapat bersama-sama untuk menjayakan forum aspirasi belia kita pada hari ini. Forum yang akan kita kupas pada hari ini bertajuk Pengaturan dalam kalangan graduan universiti, punca dan penyelesaian. Isu ini semakin mendapat perhatian kerana walaupun bilangan graduan universiti semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun masih ramai pada mereka yang menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian dengan kelayakan mereka. Bersama saya pada hari ini adalah kawan moderator saya bernama Aiman Tisrani. Terima kasih Encik Android. Bagi membincangkan isu ini dengan lebih mendalam, kita telah menjemput 3 orang panel utama yang akan berkongsi pandangan daripada perspektif yang berbeza. Panel pertama kita iaitu Cik Rabiatul yang merupakan seorang wakil akademik yang akan mengupas isu ini dari sudut pendidikan. Manakala panel kedua pula iaitu Cik Puvana merupakan wakil industri yang akan berkongsi pandangan sebagai seorang majikan yang berjaya. Panel terakhir kita iaitu Cik Shalini ialah wakil graduan yang akan berkongsi pengalaman serta cabaran yang dihadapi oleh graduan pada masa kini. Tanpa melengahkan masa, marilah kita bersama-sama memulakan forum pengangguran dalam kalangan graduan universiti yang akan kami kupaskan pada hari ini. Baiklah, untuk memulakannya, saya ingin menyentuh terlebih dahulu tentang punca berlaku masalah pengangguran dalam kalangan graduan universiti. Isu ini sering dibincangkan oleh pelbagai pihak kerana jumlah graduan yang menganggur semakin meningkat. Oleh itu, soalan pertama saya ingin tujukan kepada panel tamu kita, Cik Rabiatul. Apakah faktor utama yang menyebabkan pengangguran di kalangan golongan graduan ini? Terima kasih Cik Aminul. Pada pendapat saya, antara faktor utama yang menyumbang kepada pengangguran graduan ialah ketidaksepadanan kemahiran antara graduan dengan keperluan industri. Ramai graduan memiliki pencapaian akademik yang baik, namun terdapat sebahagian daripada mereka yang kurang menguasai kemahiran mereka, seperti misalnya komunikasi, kepimpinan, penyelesaian masalah dan kerja berpasukan. Selain itu, terdapat juga graduan yang lebih banyak didedahkan kepada pembelajaran teori berbanding pengalaman praktikal. Akibatnya, mereka menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan dunia pekerjaan sebenar. Dalam era globalisasi yang semakin mencabar ini, majikan bukan sahaja menilai keputusan akademik seseorang, malah turut menilai kemahiran dan pengalaman yang dimiliki. Terima kasih Cik Rabiatul atas penjelasan yang diberikan dengan sangat jelas dan tepat. Seterusnya, bagi pandangan panel kedua kita iaitu Cik Puvana, adakah pihak industri mempunyai pandangan yang sama mengenai perkara ini? Terima kasih Cik Halimatul. Saya bersetuju dengan pandangan Rabiatul. Dari perspektif majikan, kami sentiasa mencari pekerja yang mampu memenuhi keperluan organisasi. Namun begitu, terdapat juga graduan yang kurang bersedia untuk menghadapi
alam pekerjaan. Sebagai contoh, sesetengah graduan kurang mahir dalam menggunakan teknologi digital, kurang yakin berkomunikasi dan tidak mempunyai pengalaman bekerja dalam situasi sebenar. Selain itu, terdapat juga graduan yang mempunyai jangkaan gaji yang terlalu tinggi walaupun masih berada pada peringkat permulaan kerja. Keadaan ini juga menyebabkan berlakunya jurang antara harapan graduan dan keperluan majikan. Terima kasih atas pandangan yang diberikan oleh pihak industri. Oleh itu, jelaslah bahawa selain daripada graduan perlu mempunyai akademik yang baik, mereka juga perlu menekatkan diri mereka dengan teknik-teknik yang tersendiri. Sekarang saya ingin mahu mendapatkan pandangan daripada pihak graduan sendiri. Cik Syahrini, boleh berikan pandangan anda? Terima kasih Encik Amirul. Pada pendapat saya, salah satu punca utama pengangguran graduan ialah keadaan ekonomi semasa. Kita dapat lihat bilangan graduan semakin bertambah setiap tahun. Tetapi peluang pekerjaan tidak berkembang pada kadar yang sama. Jadi, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi semakin sengit. Selain itu, perkembangan teknologi dan penggunaan otomasi juga memberi kesan. Sesetengah pekerjaan kini boleh dilakukan oleh mesin atau sistem automatik. Oleh itu, graduan bukan sahaja perlu bersaing sesama sendiri, malah perlu sentiasa meningkatkan kemahiran agar dapat memenuhi keperluan pasaran kerja. Terima kasih Cik Syahrini atas pandangan anda yang amat bermakna. Baiklah, kita beralih pula kepada soalan seterusnya. Apakah kesan pengangguran graduan terhadap individu dan negara bagi pandangan Cik Syahrini sendiri? Terima kasih Cik Harimatul. Pada saya, pengangguran memberi kesan yang besar kepada individu, terutamanya dari segi emosi dan kewangan. Graduan yang masih belum mendapat pekerjaan mungkin akan berasa kecewa, tertekan dan kurang yakin terhadap diri sendiri. Dari segi kewangan pula, mereka mungkin menghadapi kesukaran untuk menampung perbelanjaan harian atau membantu keluarga selepas tamat pengajian. Keadaan ini boleh memberi tekanan kepada kehidupan mereka. Terima kasih Cik Syahrini atas pendapat anda. Namun begitu, isu ini tidak hanya akan memberikan impak kepada graduan sendiri, dia juga akan memberikan impak pada negara. Oleh itu, saya ingin memberikan soalan kepada Cik Director. Bagaimanakah kesannya terhadap negara? Apabila ramai graduan menganggur, negara akan kehilangan sumber tenaga kerja berkemahiran tinggi yang sepatutnya dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi. Kerajaan telah membelanjakan sejumlah besar wang untuk menjadikan peluang untuk pendidikan yang tinggi kepada rakyat. Namun, jika graduan tidak dapat memasuki pasaran pekerjaan, pelaburan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Selain itu, kadar pengangguran yang tinggi juga boleh menjejaskan produktiviti dan daya saing negara pada peringkat global. Terima kasih Encik Radiatul atas pandangan anda. Adakah pihak industri turut menerima kesan daripada masalah ini? Apakah pandangan Cik Kumana tentang perkara ini? Sudah tentu, walaupun terdapat ramai graduan yang mengganggu, sesetengah industri sebenarnya menghadapi kekurangan tenaga kerja yang mempunyai kemahiran tertentu. Keadaan ini menunjukkan bahawa masih wujud jurang antara kemahiran yang dimiliki oleh graduan dengan kemahiran yang diperlukan oleh majikan. Jika perkara ini berterusan, produktiviti syarikat dan pertumbuhan ekonomi negara akan terjejas. Terima kasih kepada semua panel atas kepastian yang telah diberikan terhadap punca dan kesan pengangguran graduan ini.
Namun begitu, setiap daripada masalah pasti akan mempunyai jalan penyelesaiannya. Oleh itu, saya akan tunjukkan soalan pada Cik Rebecca. Apakah peranan yang dilakukan oleh pihak institusi pendidikan dalam mengatasi masalah ini? Pada pendapat saya, peranan yang dilakukan oleh pihak institusi itu sendiri seperti universiti perlu sentiasa menyemak dan mengemas kurikulum supaya selari dengan kehendak industri semasa. Selain itu, institusi pendidikan perlu memberi pendekatan yang lebih kepada pembangunan kemahiran misalnya seperti komunikasi, kepimpinan dan pemikiran kritis. Universiti juga perlu membanyakan program latihan industri supaya pelajar memperoleh pengalaman kerja sebelum menamatkan pengajian mereka sendiri. Terima kasih Cik Rebecca dengan pandangan yang anda berikan. Apakah langkah yang boleh diambil oleh pihak industri bagi pandangan Cik Urbana Puri? Pihak industri perlu bekerjasama rapat dengan universiti bagi memastikan graduan yang dilahirkan memenuhi keperluan pasaran kerja. Selain itu, selain menawarkan lebih banyak peluang pelatihan di industri, syarikat juga boleh menyediakan program pembangunan graduan atau graduate in industry. Tak apalah, ambil ini je kepada invitation. Selain menawarkan lebih banyak peluang pelatihan industri, syarikat juga boleh menyediakan program pembangunan graduan bagi membantu graduan menyesuaikan diri dengan alat pekerjaan. Kerjasama yang erat antara universiti dan industri mampu mengurangkan jurang kemahiran yang diwujud pada masa ini. Terima kasih Cik Fuana atas pandangan yang sangat lunas. Oleh itu, jelaslah bahawa kerjasama antara pihak industri dan institusi pendidikan amat penting dalam usaha mengurangkan jurang kemahiran yang menjadi punca pengangguran graduan ini. Tetapi kita juga mampu mendengar daripada pihak graduan sendiri apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi masalah ini. Pada pendapat saya, graduan sendiri perlu memainkan peranan yang aktif untuk meningkatkan kebolehpasaran diri. Mereka boleh mengikuti kursus tambahan dan mendapatkan sijil profesional serta meningkatkan kemahiran digital dan penguasaan bahasa asing. Selain itu, graduan juga perlu lebih terbuka terhadap peluang pekerjaan yang ada dan tidak terlalu memilih pekerjaan pada peringkat awal pencarian. Yang penting ialah mendapatkan pengalaman dan terus belajar untuk memajukan diri sendiri. Terima kasih atas pandangan yang diberikan oleh panel-panel bertiga. Oleh itu, sebelum kita menamatkan materi ini, kita telah mendapat soalan daripada pihak di luar sana yang telah menelefon kita untuk menanya soalan ini. Cik Halimah, bolehkah lontarkan soalan itu kepada panel? Ada pihak yang berpendapat bahawa graduan hari ini terlalu memilih pekerjaan sehingga menyebabkan mereka sukar mendapatkan kerja. Adakah panel bersetuju dengan kenyataan ini? Saya mulakan dengan pandangan Cik Syarif. Terima kasih atas soalan tersebut. Pada pendapat saya, kenyataan itu ada benarnya, tetapi tidak boleh digunakan untuk semua graduan. Memang ada segelintir graduan yang terlalu memilih pekerjaan. Namun, ramai juga graduan yang telah berusaha mencari kerja tetapi masih belum mendapat peluang yang sesuai. Oleh itu, kita perlu melihat isu ini secara menyeluruh dan tidak menyalahkan graduan semata-mata kerana terdapat banyak faktor lain yang turut mempengaruhi masalah ini. Cik Fana, bagaimana pula dengan pihak industri? Adakah anda bersetuju atau tidak dengan pandangan ini?
Saya bersetuju. Dalam sesetengah keadaan, graduan perlu lebih fleksibel dan bersedia memulakan kejayaan dari bawah. Namun pada masa yang sama, pihak majikan juga perlu menyediakan peluang yang lebih luas kepada graduan yang baru untuk membuktikan kemampuan mereka. Terima kasih Cik Pembana atas pandangan anda. Bagi Cik Rodatul, adakah ada sebarang pandangan tambahan daripada anda? Pada hemat saya, keseimbangan perlu dicapai. Graduan perlu meningkatkan kemahiran diri, manakala institusi pendidikan dan industri pula perlu bekerjasama bagi menyediakan peluang yang mencukupi kepada mereka para graduan. Terima kasih Cik Rebecca. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung segmen kita. Pada hari ini kita telah mendapat pelbagai pandangan yang amat bernas daripada pihak-pihak panel. Sebelum kita melabuhkan tirai, bolehkah panel memberikan sedikit pesanan kepada pihak yang berada di luar sana? Graduan perlu menjadikan pembelajaran sepanjang hayat sebagai budaya kerana dunia pekerjaan sentiasa berubah demi semasa. Jadikan graduan yang berdaya saing, fleksibel dan sentiasa bersedia untuk mempelajari perkara yang baru. Saya ingin berpesan agar jangan mudah berputus asa apabila menghadapi kegagalan. Terus berusaha kerana setiap cabaran pasti mempunyai jalan penyelesaiannya. Sebagai kesimpulannya, pengangguran dalam kalangan graduan berpunca daripada pelbagai faktor seperti ketidaksepadanan kemahiran, kekurangan pengalaman kerja dan keadaan ekonomi semasa. Itu sahaja daripada kami semua untuk forum pada hari ini. Jumpa lagi di lain masa.